Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Daniel bin Muhammad Faizul. Nombor matrik C23A1528. Baik, saya akan membentangkan tentang biodata penulis cerpen Muka Lautan, iaitu karya Zulina Hassan. Baik, nama penuh beliau ialah Dr. Zulina binti Hassan. Dilahirkan pada 2 Jun 1949 di Sungai Petani, Kedah. Beliau merupakan seorang penyair wanita pertama Malaysia yang menerima gelaran sastrawan negara pada tahun 2015. Dr. Zulina Hassan juga dikenali dengan karya yang syarat dengan perasaan, pengalaman hidup dan nilai kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samad Al-Farisi bin Ahmad Rafidi, nombor matrik C23A1630. Saya akan bentangkan kejayaan dan sumbangan Datuk Dr. Zulina binti Hassan. Pernah berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan dan akademik. Beberapa jawatan dan peranan yang pernah dipegang beliau ialah Pegawai Kanan Kerajaan di Jabatan Penerangan Malaysia, pensyarah di Universiti Malaya dan USM, dan pakar perundingan dan fellow pendidikan di Akademi Pengajian Melayu. Beliau juga menjadi penulis separuh masa selepas bersara. Beliau juga menghasilkan karya-karya puisi seperti cerpen, novel, antologi dan kajian sastra. Sumbangan beliau ialah beliau menerbitkan 5,000 naskah karya beliau yang akan dibeli oleh kerajaan dan diagihkan pada sekolah, perpustakaan, jabatan dan agensi kerajaan. Selain itu, tema utama karya-karya beliau ialah Cinta Tanah Air, Ketabahan Seorang Wanita, dan Perubahan Sosial dan Emosi Manusia. Latar belakang pendidikan beliau iaitu pendidikan awal Sekolah Rendah Melayu Tikam Batu, Sekolah Inggeris Sungai Laya, Sungai Petani Kedah, Sekolah Menengah Konvent Sungai Petani, Sekolah Menengah Sultanah Asmah Al-Usta Kedah. Beliau mendapatkan pendidikan tinggi iaitu ijazah sarjana muda Universiti Malaya UM, dan juga ijazah sarjana Universiti Putra Malaysia UPM, dan mendapat ijazah Doktor Falsafah PhD Universiti Kebangsaan Malaya UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Danish bin Hafiz, bernombor matrik C23A1642. Saya akan membentangkan teori sosiologi. Dalam Muka Lautan terdapat banyak cerpen yang mengangkat isu-isu masyarakat seperti perpecahan politik, jenayah, kehilangan tanah milik Melayu dan generasi muda yang berdepan kerugian sosial. Contoh cerpen cerita Bangkat Berakai, Hulu Negeri, Kado Ayam dan Raja. Kawasan Beliang Wan Tepawan. Cerpen-cerpen ini juga mengkritik kepincangan politik seperti korupsi, ketidakadilan serta bagaimana pihak berkuasa melakukan rakyat biasa. Yang kedua, teori historisme baharu. Maksudnya ia meneliti karya-karya berdasarkan konteks sejarah dan bagaimana peristiwa masa lalu mempengaruhi identiti bangsa dan ataupun individu. Penekanan ia menghubungkan dengan karya dan peristiwa sejarah sebenar. Menganalisis bagaimana sejarah boleh dilihat dari pandangan rakyat atau golongan kecil. Ia juga menghidupkan semangat nasionalisme dan jati diri bangsa. Selanjutnya, cerpen berkaitan Sumpah Kuala Kedah. Ia mengangkat sejarah perjuangan rakyat Kedah menentang penjajah, iaitu ia memberikan kita boleh melihat teori etika dan moral. Maksudnya menilai karya sastra dari segi nilai-nilai baik dan buruk serta pengajaran yang disampaikan kepada pembaca. Penekanan setiap tindakan manusia ada akibatnya. Penulis menyampaikan mesej moral iaitu jangan sombong, jangan tamak, jujur dan bertanggungjawab. Fokus pada keinsafan dan perubahan watak. Cerpen berkaitan Tangisan Peragut, Kecurian di Kedai Ayah. Watak ini belajar daripada kesilapan dan menimbulkan rasa insaf. Sekian, terima kasih. Teori yang keempat adalah teori feminisme.
yang mana menilai karya dari sudut pengalaman, perasaan dan perjuangan wanita dalam masyarakat. Dan di sini ia menekankan tentang suara dan hak wanita, penindasan, peranan sosial dan juga kebebasan diri. Dan ini juga adalah cabaran bagi wanita yang berada di dunia moden. Okey. Seterusnya adalah yang kelima adalah teori ekokrisisme, yang mana ia tentang hubungan antara manusia dengan alam. Yang mana kita dapat lihat macam mana manusia memperlakukan alam, sama ada dengan kasih sayang ataupun sebaliknya. Yang mana ini menekankan alam bukanlah sekadar latar, tetapi watak dan juga suara yang hidup, menegur kerangkusan manusia yang merosakkan ekosistem. Dan di sini juga ia menyeru kepada semua manusia supaya kita sedar dan hargai dan menjaga alam dengan sebaiknya. Okey, teori yang terakhir adalah teori realism sosial, yang mana ia menggambarkan realiti kehidupan masyarakat yang sebenar, terutamanya kepada golongan bawahan, rakyat penindasan, ataupun ia menunjukkan kepada kesan perubahan sosial, yang mana ia menekankan gambaran hidup sebenarnya tanpa olok-olok, kritikan terhadap ketidakseimbangan kuasa, perjuangan rakyat untuk keadilan. Lebih kurang begitulah. Okey, seterusnya kita pergi kepada keistimewaan karya Murka Lautan, yang mana Murka Lautan adalah kumpulan cerpen daripada sastrawan negara iaitu Zurina Hassan, yang mana ia menggambarkan gelora jiwa manusia dan konflik dalam diri. Okey, yang kedua, ia menggunakan lautan sebagai simbol emosi, kehidupan dan perubahan. Dan yang ketiga, ia memaparkan emosi contohnya seperti marah, kehilangan, kejatuhan dan keinsafan diri. Seterusnya kita akan lihat kepada sebab-sebab memilih karya Murka Lautan hasil Dr. Zurina Hassan. Okey, kita lihat kepada sebab yang pertama iaitu tema sejagat. Hal ini dikatakan kerana karya ini menyentuh soal kehidupan, perjuangan dan ketabahan manusia. Sebab yang kedua iaitu nilai kemanusiaan dan keinsafan. Hal ini dikatakan kerana pengkarya telah menyeru para pembaca untuk berfikir tentang diri sendiri dan Tuhan. Seterusnya kita lihat kepada sebab ketiga iaitu bahasa yang puitis. Pengkarya telah menggunakan bahasa-bahasa yang puitis untuk menghasilkan karya ini kerana karya ini kaya dengan metafora dan imej alam. Akhir sekali ialah simbolisme lautan. Pengkarya telah menghasilkan karya yang menarik dan memberi ruang tafsiran yang mendalam, sama seperti lautan dan seperti tajuknya, Murka Lautan. Seterusnya untuk bahagian penutup, Dr. Zurina Hassan ni ialah lambang kecermelangan sastra wanita Malaysia. Buku Murka Lautan yang dipilih mempamerkan kekuatan bahasa, perasaan dan falsafah hidup. Karya ini menjadi cerminan jiwa, penyair dan realiti manusia. Sekian, terima kasih.